Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan menerangkan tentang pakaian orang Iban di Seluruh Beratas, iaitu ketapu. So ketapu ni dibuat daripada bulu burung ruai. Ini bulu menunjukkan bahawa beberapa ekor yang fighter seseorang Iban dapat membunuh. So yang kedua adalah baju gagum. Ini adalah baju yang berbulu daripada haiwan Okey. Yang seterusnya adalah taring, iaitu aksesori di bahagian leher. Terus ini menunjukkan bahawa beberapa haiwan yang dapat dibunuh oleh seorang fighter Iban. So jika banyak rantai taring yang ada, so maknanya makin banyak haiwan yang telah dibunuh oleh fighter Iban. Seterusnya adalah terabai. Terabai ni adalah senjata, dikira senjata ketika melawan musuh untuk melindung diri. Yang seterusnya adalah okey, seterusnya kita akan, ini adalah parang ilang untuk melawan musuh. Ini adalah senjata sebenar. Ini adalah bentuk sebenar parang ilang. Okey, seterusnya ini adalah lampit. Ini adalah tali pinggang untuk mengetatkan jantung. So seterusnya ini adalah sirat. So sirat adalah, ini adalah bahagian belakang, ini adalah bahagian depan. Okey, seterusnya ini adalah gelang di bahagian tangan. Ini adalah alat perhiasan yang sendiri. Lengan, gelang perhiasan. So kira sampai situ saja. Sekian dulu saja fighter Iban. Terima kasih. Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan pasal tentang makanan kek lapis. Okey, cara penyediaan kek lapis ni ialah bahan-bahannya ialah tepung gandum, telur, mentega, gula, susu pekat manis, pewarna makanan, esen vanila dan serbuk penaik. Kek lapis mempunyai corak yang menarik dan mempunyai perisa yang banyak. Contohnya seperti pandan, coklat dan strawberry dan macam-macam. Dan tekstur dia sangat sedap dan lembut. Kek lapis berperisa pandan.